Kalau korang cari tablet bawah RM1,000 yang ada semua, skrin besar, speaker mantap, bateri tak nasak, plus dapat free keyboard dan pen stylus. Stop cari lagi. Inilah dia, Honor Pad S9a, tablet all-rounder yang paling best dalam kelas harga ni. Honor Pad S9a ni dilengkapi skrin 11.5 inci dengan resolusi 2.5K. Naik taraf dari model sebelum ni yang cuma 2K. Tapi harga kekal sama dan tak naik. Dia juga sokong kadar 11 mula 120Hz yang boleh laras secara automatik ikut kandungan. Jadi pengalaman menonton kekal lancar tanpa kuat makan bateri. Skrin tablet terima persicilan TUV Rainland untuk paparkan tahap cahaya biru rendah, bebas flicker dan ada Circadian Night Mode yang laraskan warna waktu malam. Kita tahu ramai akan tengok skrin dalam tempoh lama. Sebab tu, Pad X9a lengkap dengan pelbagai ceri perlindungan mata. Mata kurang penat dan tidur pun lagi lena. Yang bestnya lagi, tablet ni punya sistem kuat speaker jadikan pengalaman menonton lagi imersif. Dialog dengan jelas dan bass pun padu. Lepas tu bunyi juga boleh pergi sampai 200% lagi kuat daripada tablet biasa. Memang puas nak layan movie atau main game walaupun dekat tempat yang bising. Bercadang nak bagi tablet ni untuk anak? Jangan risau sebab tablet ni ada Google Kids Space. Lepas tu lengkap dengan ciri kawalan ibu bapa tau. Anda boleh pantau kandungan yang boleh diakses dan tetapkan had masa penggunaan menggunakan aplikasi Family Link. Barulah kanak-kanak boleh guna tablet dengan selamat. Bateri pula terima naik taraf besar. Dari 7250 mAh dekat model sebelumnya, Pad X9a kini ada bateri 8300 mAh. Boleh tahan lebih 11.7 jam untuk layan drama. Nak cas pun laju sokong 35W Honor Supercharge. Lagi laju dari 22W sebelum ni. Dan kepala pengecas pun dapat dalam kotak. Lagi power tapi harga maintain. Dan ini yang paling gempak. Pad X9a datang dengan keyboard Bluetooth dan stylus percuma. Nak buat kerja, ambil nota atau melukis, semua tersedia terus dari kotak. Tak perlu beli brasingan. Serius, mana nak cari tablet bawah RM1,000 yang bagi package lengkap macam ni? Selain daripada aksesori, tahap produktiviti tablet ni juga ditambah baik dengan ciri AI di aplikasi Notes. Dengan menggunakan magicOS 9.0, anda boleh tukar tulisan tangan kepada teks atau ubah rakaman suara kepada teks. Siap boleh beza percakapan dari suara beza dan sokong bahasa Melayu. Malah, lakaran formula matematik pun boleh ditukarkan kepada teks digital. Menarik kan? Selain itu, dengan Honor Connect, anda boleh sambungkan telefon terus ke tablet dan boleh kawal semuanya dari satu tempat je. Nak pindah fail atau gambar, drag and drop, settle. Notifikasi pun sync terus kalau log masuk tablet dengan Honor ID yang sama. Jadi anda boleh balas WhatsApp, jawab call, semua dari tablet tanpa sentuh telefon pun. Walaupun tadi saya kata Pad X9a ni ada bateri lagi besar, tablet ni lebih ringan, hanya 475 gram dan lebih nipis dengan ketebalan cuma 6.77mm dari model lama. Mudah nak bawa ke mana-mana, lepas tu rekaan badan logam pun cukup sleek dan cantik. Bukan setakat tu, kapasiti RAM pun lagi besar 8GB. Siap ada RAM turbo lagi, 8GB menjumlahkan 16GB yang boleh digunakan. Storage pula seluas 128GB, cukup untuk simpan semua fail penting anda. Jadi itulah dia Honor Pad X9a. Walaupun ada pelbagai naik taraf dari model sebelumnya, harganya masih kekal sama, hanya RM999 untuk versi Wi-Fi dan RM1,299 untuk versi LTE. Dah lah spek baloi, lepas tu dapat keyboard dan pen stylus. Pembeli awal juga dapat langganan e-CG selama 3 bulan. Apa tunggu lagi? Dapatkan Honor Pad X9a sekarang. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soci CBM. Follow kami juga di platform media sosial macam Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Semoga berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!